Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita kembali lagi untuk matematik tahun 3. Kita akan belajar tajuk hari ni pola nombor. Okey, kita start. Okey, okey, cuba lihat kat bawah ni. Ini kamu tengok pola nombor. Dia tanya, apakah pola nombor di bawah? Okey, kalau kamu tengok sini kan. Okey, dia start daripada 1200. Okey. Lepas tu dia naik. Jadi 1205, 1210, 1215, 1220, 1225. Dia kata kat sini pola nombor, okey, pola nombor menaik berapa tu kamu tengok. Menaik berapa? 5 dia menaik. Okey, kalau kamu nak tahu senang saja. Okey, semakin besar nombor tu bermaksud pola tu nombor menaik lah. Dia ada dua. Pola nombor menaik macam ni, menaik tambah lah. Menurun dia tolak macam tu. Okey. Okey, ni dia naik 5 kamu tengok 5 sebab hujung belakang ni dia tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 nampak? 5 tambah 5 juga di 10. Okey, dia naik secara 5 lah. Pola nombor ni pola nombor menaik. Dia tambah 5. Okey. Untuk pola nombor menurun pula. Okey, yang ni dia tolak 66. Tengok ni. Kakak tepi ni dia cakap tolak 66. Okey, kita start dengan 3076. Okey. Lepas tu dia tolak 6. Dia menurun ni kan. Dia kena tolak lah kan. Jadi 3070. 3070 dia tolak 6 lagi. Jadi 3064. Tolak 6 lagi. 3058. Tolak 6 lagi dia jadi 3052. Okey. Pola nombor tu menurun. Dia menurun 66. Okey, macam saya cakap tadi, kalau kamu nak tahu pola nombor tu menaik atau menurun, kamu tengok je. Okey, kalau sini kita tengok, kalau dia menaik semakin besar nombor tu. Okey. Kalau dia menurun, kamu tengok di sini tulis apa? Semakin kecil. Kalau menurun tu dia semakin kecil nombor tu. Okey, ayat di sini ditulis semakin kecil nombor itu bermaksud pola nombor itu menurun. Senang saja kamu nak ingat. Kalau pola nombor tu makin bertambah, itu menaiklah. Kalau dia berkurang, dia menurun. Okey. Tengok besar ataupun kecil dia punya nombor tu. Okey. Untuk pola nombor ni, ni dia naik berapa ni? Okey, kamu tengok sini. 4130. Okey. Tambah sini 10. 4140. 4150. Dia tambah 10 10. 4160. 1400 170. 4180. Okey. Sini tambah berapa? Tambah 10. Okey, sini pun tambah 10 lah. Okey. Kamu tulis sini tambah. Okey, besar sangat lah. Okey. Tambah 10. Sini pun tambah 10. Jadi tulis kat bawah ni apa? Pola nombor tambah 10 lah. Tulis 10. Tambah 10. Tak muat ni. Tambah 10. Okey. Yang ni contoh lah. Tambah 10. Okey. Kita tengok muka surat seterusnya. Okey. Ni kamu dah tengok ni. Dia bagi dah. Nampak? 6269 silap. 6269. Dia tolak 9. 6260. Okey, sini tak tahu. Berapa? Ni dia bagi kan? Ini tak tahu. Berapa? Kena tolak 9. Jadi kamu buatlah bentuk lazim. Nanti kita belajar macam mana kita nak kira guna bentuk lazim. Okey. 6260. Kamu kena tolak 9. Berapa? Kamu buat bentuk lazim. Okey, buat warna merah lah senang sikit. Okey, Okey. 6 pinjam tinggal 5. Okey. Tambah 1. Okey, 10 tolak 9 1. 5 tak ada apa. Bawa turun je balik semua. Sini 6251. Okey. Sekarang kamu cari pula yang ni. Okey. Cikgu kamu yang kat dalam bilik darjah tu, okey, minta dia suruh kamu kirakan yang ni pula. Nombor macam ni. Cari nombor ni. Okey. Dah dapat jawapan bagi tahu saya. Okey, kita kira sama-sama Okey, 6, 2, 4, 2. Tolak 9 pula. Okey, 2 tolak 9 tak boleh, pinjam sebelah. Okey, tinggal 3. 12 tolak 9. Okey, 12 tolak 9. Tinggal 3. Okey, tinggal 3. 3 juga bawa turun balik yang ni. Tak ada apa. 6, 2, 3, 3. Sini jumpa dia 6, 2, 3, 3. Okey. Pola nombor ni apa? Menurun lah menurun ataupun menolak 9, 9. 9, 9. Okey, saya buat ringkas lah 9, 9. Okey. Kita cek balik dari depan tu lah Okey, dari 6, 2.
69. Tolak 9 jadi 6260. Okey. Lepas tu kamu tolak 9 lagi kat sini. Okey, tolak 9 jadi 6251. Tolak 9 jadi 6242. Tolak 9 lagi 6233. Okey, ni jawapan dia lah. Okey. Itu dah kamu dah faham dah untuk pola nombor menaik dan menurun. Okey. Okey. Ini kita belajar detail sikit Macam mana nak tahu tempat kosong ni menambah ke menaik, maksud saya menaik ke menurun ke. Okey, kamu tengok nombor tu makin besar atau kecil, tengok. Makin besar ni. Kalau makin besar maksud dia pola nombor menaik. Okey. Cuba tolak nombor sebelumnya untuk mengetahui pola nombor itu berapa. Okey, lengkapkan. Lepas tu barulah kamu lengkapkan pola nombor. Okey. Kamu tengok nombor sebelumnya. Okey, yang ni ada kan nombor sebelumnya. Nak guna yang ni pun boleh. Okey, kita guna yang ni lah 2013. Kita tolak nombor sebelumnya. Nak tahu naik ke tolak berapa. Okey, kita tengok macam ni contoh. Okey. Sini saya ambil 2013. Tulis 2013. Nombor sebelumnya 2010. Jadi saya tolak. Okey, jawapan dia 3. Okey. Saya dah tahu kat sini jawapan dia 3. Okey, jawapan dia 3. Okey, kalau 3 ni maksudnya kita tengok nombor tadi besar kan? Makin besar maksudnya dia tambah 3 lah. Sini tambah 3, tambah 3. Tambah 3. Semua tambah 3 maksudnya. Kita dah tahu dah pola nombor dia. Dia menaik pola nombor dia. Menaik 3. Guna nombor 3. Okey. Okey, kita tengok. Dah dapat, dah kira macam tu. Kamu dah tulis sini 3. Okey. Jadi pola nombor tu dah macam saya cakap tadi lah. Pola nombor menaik kerana makin besar. Okey, dia menaik secara 3. Okey, saya dah bagi tahu dah tadi. Okey. Lepas tu kamu nak cari tempat kosong ni, dah tahu. Tak tahu kan? Tadi tempat kosong tak tahu kan? Saya tunjuk sini. Yang tak tahu kan? Okey, so kamu guna 2016 ni. Nombor 2016 sebelum tempat kosong ni. Kamu tengok. Okey, kamu ambil 2016. Okey, kamu ambil 2016. Okey, macam ni kan? 2016 letak sini. 2016. Okey, saya tunjuk sikit pakai pen. Okey. 2016 kamu letak kat sini. Okey, lepas tu kamu dah tahu dia tambah 3 kan? Kamu tulislah tambah 3. Okey, 6 campur 3 19. 1 kat bonus semua tak ada, bawa turun je 1 0 2 2019. Jadi kamu letak kat sini 2019. Okey, jawapan dekat sini 2019 lah. Okey. Itu saja. Ini untuk menambah lah. Okey, pola naik menaik lah, pola nombor menaik. Okey, untuk pola nombor menurun, cuba awak lengkapkan sendiri. Okey. Tunjuk jalan kira awak menggunakan bentuk lazim. Jadi, saya nak minta awak keluarkan kertas ataupun awak kira kat mana-mana nota lah. Okey. Okey, kat mana-mana nota. Okey, kat mana-mana nota. Bagi awak nampak sikit. Okey, awak cari A, tempat kosong A dengan tempat kosong B. Okey, macam mana cara dia Awak ingat macam mana saya ajar tadi. Okey. Dia start dengan 50,230. Lepas tu dia berapa? Tempat tak tahu berapa kan? Okey, A. Awak kena cari A dengan B. Betul? Tiba-tiba dah 50,210. Awak kena kira lah cari. Okey? Cuba awak buat. Okey? Buat dengan cikgu awak kat depan sama-sama. Okey? Okey, itu sahaja. Okey, terima kasih. Nanti cikgu awak akan bincangkan. Okey, akan bincangkan jawapan dia. Okey, terima kasih. Okey, jangan lupa buat kerja sekolah yang cikgu-cikgu awak bagi.